Apa hukum laki-laki pakai inai pada rambut dan janggut yang belum uban? Jawabnya, inai ini hanyalah dipakai pada rambut yang berubang sahaja. Itu sunnah Nabi. Bukan rambut hitam. Rambut hitam kita tak boleh tukar. Rambut hitam kita pergi pakai warna merah tak boleh. Tapi rambut kita merah, kita celup ubang, celup inai boleh. Apa hukum laki-laki wanita memakai celak? Adakah wuduk sah jika celak jenis water resistant? Jawabnya, kalau water resistant dan dia nipis, sah wuduk. Yang tak sah jenis celak yang jenis dia mempunyai jirim yang tebal, seperti celak menggunakan pensel. Pensel itu kalau hak mahal 30 ya 40 ya sebatang tu, hak tu kita pakai dan kita ambil wuduk, dia masuk air. Faham tak? Air masuk. Tapi kalau hak jenis murah, hak pasar malang dia jual RM2.5 celak tu, hak tu dia macam krayon lekat atas mata tu tapek. Faham tak? Hak tu wajib kena tanggal dulu kerana dia berjising kasar. Adakah haram bekerja dengan kerajaan? Apa haram pula? Tak haram, ini dipatuakan oleh ulama-ulama. Melainkan kerja kita tu buat benda yang haram, baru haram. Apa kerja kita? Kerja tukang katok. Kalau ada orang ceramah-ceramah tembok gas, haram awak gitu. Dah.